was built in the 1930s, okay, 1930s, before the World War. Untuk siapa tinggal? Untuk British staff and personnel. Personnel tu lain. Shall we go? Let's go. Dulu ada office Mak Saleh. Jalan ni sekarang ni, tiba-tiba aku menerima seperti ada yang menghantar angin dengan tak adalah. Actually aku rasa macam ada a gush of wind tiba-tiba datang kat sini. So bunker dia dah dekat-dekat kat sini juga. Dah dekat-dekat juga kat sini. Tapi aku akan tunjukkan korang jalan lain untuk masuk. Tadi time aku tengah berbual dengan korang, aku tengah fokus kat kamera. Nampak belakang dekat tinggi. Mesti akan ada kereta yang akan tanya aku, "Boy, what are you doing here? Give me your IC." Confirm. Korang tak percaya, korang tengok je. Nampak ni? Nampak tak? Pokok apa ni? Pokok apa ni? Testing. Salah satu tiba dah angin. Portal tu ada dimension. Kejap. Dengar ke bagus Mike Rozan pakai. Dengar alhamdulillah. Important nak mendengar kan? Tak dengar tu problem juga. So sekarang ni okay, Shall I continue my journey? Mana belakang aku rasa yang ada orang.
sabar. Tak ada energi yang tarik aku. Tak ada energi yang tarik. Aku tak rasa sini lah. Aku tak rasa sini. Betul lah. Tak ada energi penarikan. Energi penarikan dia kurang sikit lah. Tak apa. Komplain ke apa lah kat kawasan ni. Okay, so kita akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jalan depan sikit. Ventilation. Ventilation. Okay. Tu jamban. Kita akan tidur di sini semalam.
Saya tak menyeluruh sebarang makhluk yang ada kat sini. Tapi kalau ada, mungkin akan cuba tunjukkan eksistensi mereka di sini. Dekat belakang saya ni ada satu botol kaca hitam. Memang dah lama lah kat sini. Memang nampak macam botol kaca lama. Tapi aku rasa macam tak sedap tentang botol ni kat sini. Aku tak tahu kenapa. Kalau aku tutup lampu, gelap ni habis. Gila gelap dia. Kalau aku tutup lampu, gelap dia macam ni guys. Gelap dia macam ni. Tak nampak apa-apa pun. Gelap memang aku jangan nak bola-bola ni. Gelap gila je. Betul, gelap gila. So far, ada sebarang bunyi-bunyi tak tadi? Yes, tadi suara. Suara apa Sebenarnya guys, saya ni seorang penakut tau guys. Saya tak berani tau guys. Saya bukan orang yang berani. Saya adalah seorang yang penakut. Tapi saya buat ni kerana korang nak saya buat live untuk korang. Saya bukannya orang berani. Tapi saya daripada hari itu saya datang seorang malam. Semalam pun saya datang seorang. Tapi sepertinya cerita ni macam aku dengar bunyi suara macam tak tahu bunyi apa. Tak tahu korang dengar apa tidak lah. Tapi ni apa aku dengar lah. Kat tempat ni very sunyi. Dan yang apa aku tahu, benda terowong ni atau bunker ni telah dibina pada tahun 1939. Beberapa tahun sebelum peperangan terjadi. And that was what the British predicted, that Japan will attack. And true enough, they attack. And dekat kawasan atas ni ada tanda yang menunjukkan tulisan 24 Disember 40. Maknanya 24 Disember 1940. Kalau bangunan ni terowong ni dibina pada tahun 1939, dah berapa tahun sekarang? Nearly 100 years. Building kat luar tu tadi, rumah-rumah lama tu was built in the 1920s, 30s itu, 1928, around there. So it means that it's 98 years old. 98 years old. So berapa lama korang rasa aku harus duduk kat sini guys? Korang nak aku duduk kat sini berapa lama? Tidur kat sini?
rasa boleh tidur, tapi masalah dia terlampau humid sangat, dia terlampau macam cakap, terlampau panas dan dekat dalam ni ada retakan sikit, dia letak sikit. Like, comment, and subscribe.